Assalamualaikum. Welcome back to the Wanisha family. Hari ni kita ada dekat Kluang, Johor. So, hari ni kita akan buat video challenge di mana kita akan shopping barang dekat sini berdasarkan huruf yang daripada perkataan Kluang. Okay. So, Mami dengan Alisha akan cari barang K-L-U-A-N-G-N dalam masa 3 minit je. Siapa yang dapat cari barang semua tu dengan harga yang paling murah, dia menang. Okay. Okay, so pada yang baru, yang belum lagi follow, jangan lupa like, subscribe, share, comment dan turn on notification. Okay, so jom kita mulakan challenge ni. So, challenge start sekarang, 3 minit. Jom. So, sekarang ni kita nak cari barang yang start dengan huruf K dulu. Kita tengok K apa? Kual. Oh, nampak Alisha. K. Ya Allah, susahnya tiba-tiba dia tak nak datang dekat kepala. Okay. Dah jumpa kotak. Ni, ada kotak. So, kita ambil kita ambil kotak yang ni. Kita ambil kotak yang ni. Okay, harga dia adalah yang ini. Okay, ni harga dia RM12.90. Kotak K. Jom kita cari yang seterusnya. Sekejap, aku dah jumpa something. Kan K kan ni, kerusi. Kerusi ni harga RM9.30 je. Sekejap aku ambil gambar. Sekejap ambil gambar je. RM9.30 untuk K. Dah, sekarang kita pergi ke L pula. L apa? L apa guys? Tolong. L mana guys? L. Oh, ada balon. Guys, makanan pun boleh tau. Sekejap. Aku ke situ. Okay, ada mak L apa guys? Okay, so saya dah jumpa L. Mami dah jumpa L pula. L iaitu ni, Lexus. Okay, Lexus ni harga dia berapa Harga dia ni. Okay, ni harga dia RM5.92. Okay. Susah lah. Sekejap, kita try tengok makanan. Mana tahu makanan ada. Guys, tak jumpa lagi lah lagi. Mak aku tak nampak Cantik. Mama dah jumpa berapa dah? Satu. Okay. Tak ada benda yang start dengan L ke kat sini? So, L. Mana L? So, kita kat tempat honey lemon, madu lemon, boleh tak? Oh, buah lemon. Kita pergi kat tempat buah. Buah. Kat tak ada buah. Hey, Mami, lemon mana guys lemon? Wah, tak ada. Sekejap. Okay, so aku jumpa ni. Aku tak jumpa buah lemon, aku jumpa madu lemon je. So, kita still L kan. So, kita harga dia RM8.14. Okay, KL dah sekarang U. Okay korang, so kita dah jumpa perkataan yang start dengan U. So kita ada sini. Kita ada ni prawn. Apa nanti udang. Nampak? Udang. Tak nampak prawn dumpling. Okay, so ni harga dia. Okay, ni harga dia RM7.29. Prawn dumpling. Ya, kita cari ini pula. KLUNG. Kita tengok kat sabun pula lah. Mak aku dah jumpa 3 guys.
Aku tak tahulah challenge ni ada denda ke tak. Tapi nampak macam aku tengah kalah ni. You. Bukan tak you kan susah ni. Mana you? Ini kira tak? Kita je. Oh, Milo. Bukan you. Mak aku tinggal lagi 2 je tak nak cari. Aku tak jumpa you. Mix mini puding. Aku jumpa ni. Tapi puding. Depan dia P. Bukan you. Nak kau challenge ni senang. Tapi susah. Tak ada you pun. Banyak you kot kat sini. Tapi dia tak suka you. Ucuk. Okay, mak aku tipu. Mak aku cakap dia dah jumpa 3, tak payah 2 je. Sekarang aku kat sama tempat yang mak. Tolong. You, mana you? Apa? Guys, kau baru terfikir udang. Tapi kat sini mana ada udang? Tapi kan aku nak tengok dekat part yang ada fishball tu saja. Mana tahu ada fishball udang. Kita kena sampai sebelum aku sampai. Okay, dah sampai. Ada fried fishball. Mak. Oh, ni. Aku jumpa. Jangan sampai. Janganlah datang ni. Jumpa udang. Sekejap. Susah lah nak tunjuk. Aku kena kelakar. Udang. Dah jumpa you. Harga dia berapa? RM10 kot. Sekejap. Susah. Okay, so kita dah jumpa sini burger ayam. So burger ayam ni, jom tengok harga dia. Jom kita tengok harga burger ayam. Ni harga dia. Burger ayam RM9.50. Okay. KLU dah. A senang. Mak aku jumpa something tu. Kau jumpa apa? Air. Ni lah. Ni guys. Ada air, kata air. So, harga 85 sen. So, KLUN. Sekejap. KLUA. N pula N. N pula N. Okay, A lah paling senang sekarang ni. Sekarang kita pergi kat N pula. Okay, so kita dah jumpa N. Tak ada, ni Mami jumpa dulu. Asal tak payah tidur Mami. Ni Mami jumpa dulu. Okay, ni N. Nestum. Okay, harga dia adalah RM12.90. Tengok ni. Ni harga dia RM12.90. Nestum. So guys, aku jumpa something yang aku selalu minum dulu tapi sekarang aku tak minum.
Selalu mayonnaise dulu. Kat sekolah ada jual. Aku rasa tak ada lah kat sini. So kita kena cari kat tempat lain. Weh, tengok Nesto. Entah mak aku dah jumpa. Saing ko. Oh ni guys. Ni. Nutritions cereal. Kan, cereal kan? Harga dia RM10.61. Sekejap aku ambil kamu. Okay. So, sekejap. K-L-U-A-N-G sekarang G. Tak payah sibuk lah. Sibuk je. G guys, G. Kita kena cari sebab sekarang mak aku kat G guys. G mana G? Ni E. Gam. Ni gam. Ni. Alah, tak ada ke tulis glue stick? Tak apalah. Dia still G kan? Ni. Glue stick. Harga dia RM2.80. Sekejap, aku try cari yang tulis gum. Tak apalah. Dah lah. Sekarang aku kena cari mak aku. Dah. Okay, so kita dah jumpa G. So G adalah ni garam. So garam ni harga dia berapa? Okay, tu harga dia 93 sen. Garam. Betul. Asya dah jumpa. Asya dah siap semua. Asya siap dulu. Mami dah siap dah kat situ. Tapi Asya dah siap kat sana. Asya dah siap Dah dah. ambil harga dia semua dah? Dah. Aku ada ramen. So jom kita test. Okay, tengah rekod. Oh, dia macam lagi kari macam tu lah. Okay korang, so kita dah pilih-pilih barang. Okay, so sekarang ni Mami akan cakap dulu apa yang Mami beli. Adalah kotak RM12.90, Lexus L RM5.92, dumpling udang U RM7.29, burger ayam untuk A RM9.5, Nestem N RM12.9 dan garam RM93. So totalnya adalah RM49.44. Okay, so sekarang Alisha pula. Alisha beli K kerusi RM9.30, L lemon RM8.14, U Masa beli apa? Fishball udang kot. Fishball udang RM10, A air 85 sen, and nutrition cereal RM10.61, G gum RM2.80. So total RM41.07. Okay, so untuk challenge ni Alisha menang. And denda dia, okay, kita ada denda untuk challenge yang kalah ni. So nanti Mami akan kena rendam kaki dalam ais ataupun air sejuk lah. Okay, selama berapa minit? 2 minit. 2 minit. Okay. So, ni mak saya kena celup kaki mak saya dalam air baldi yang sejuk ni, tapi ais Sejuk. Janganlah sejuk. Mami ni. Sejuk lah korang. So, tapi ais dah cair. So, ready sebab tadi challenge Mami kalah kan. Ya, okay, tak apa. Kita kena denda lah. Okay, so berapa lama Alisha? Untuk 3 minit. Tak ada. 2 minit. 2 minit. 2 minit so Alisha akan start timer. Tak apa korang. 2 minit je dalam air yang sejuk. Okay guys, so kita dah ada timer ni. So, jap. So,
geram. Tapi sejuk lah. Dengan stokin-stokin sekali kita masuk Okey. Sejuk Alisha, sejuk. Sejuk lah korang. Sejuk, tak apa. Sikit lagi korang. Demi korang tolonglah subscribe sebab Mami dah buat macam-macam benda dah. Hari ni dah kena rendam dengan air yang sejuk. So tolong subscribe. Alisha buat banyak kali kena. Tu brain freeze. Tiba-tiba brain freeze. Korang tak makan aiskrim pun boleh kena brain freeze tau. Cepatlah. Dah ke? Belum. Okay. Masih tinggal lagi 20 saat. 5, 4, 3, 2, 1, akan. Okay, sejuk. Nak rasa sikit. Okay, bye. So korang boleh tengok denda pun dah dibuat. Okay, dah kena denda. So pada siapa yang belum lagi follow, jangan lupa. Like, subscribe, share, komen dan turn on notification. Okay, korang tolong follow dan subscribe. So kita jumpa dalam next video. Bye-bye.